Yes. So anda kata diorang memanglah senang cakap, kalau diorang kena berhenti kerja, rezeki kan Tuhan bagi, kenapa nak takut? Memanglah kau makan dan ada atas meja. Ya, betul. Tapi kalau orang tu diberhentikan kerja, macam mana orang tu nak makan? Betul. Memang betul kerja betul kerja tu ada, tapi take time kau boleh ke tanggung hidup dia. Kalau dia berhenti kerja, okey dia berhenti kerja lah. Okey dia kau cakap berhenti kerja. Solution kau? Yes. Aku adalah masa kadang-kadang aku jadi bongok bergaduh dekat social media. Okey, Aku akan tanya benda tu, apa solution yang kau boleh bagi sebenarnya? Betul. Sebab condemn lagi senang kepada bagi solution. Betul. Sebab aku cakap aku tak kata aku tak cakap aku support tak. Jauh sekali guys, jangan salah faham. Tapi bagi solution. Betul. Sedangkan kalau betul-betul kau support lah, ni aku cerita kat korang. Kalau betul-betul lah, Muiz, ayam goreng Muiz tu dah lebih berjaya daripada KFC. Betul. Betul. Faham maksud aku? Kenapa? Maksudnya local brand sepatutnya terus melonjak naik. Kau pun tak nak support local brand, kau pun nak yang murah.